ونستغفره من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل وزيرا من أهلي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang dikasihi Alhamdulillah taklimat kita bila dari kita kuasa masjid Fauzi, sahabat-sahabat yang bersama para jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya marilah kita sesama mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang mana dengan izin dan rahmat kasih sayangnya masih dibincangkan kepada kita umur tidak lain tidak bukan untuk kita diberi ruang memperbaiki diri atau meningkatkan perhambaan kita kepada Allah SWT. Dan marilah juga kita perbanyakkan salawat dan salam ke atas junjungan baginda Rasulullah SAW, susuk manusia yang berkorban kehidupannya menempuh berbagai ujian yang sangat berat. Pun begitu dengan kasih sayangnya lah baginda membawakan kepada kita risalah Islam. Dengan risalah Islam itulah kita mengenal Zat yang Maha Agung. Setidak-tidaknya kita tahu di sana adanya Zat yang menentukan segala-galanya, dan melalui lidah mulia baginda lah kita semua tahu tidak terkecuali seorang pun daripada kalangan kita akan kembali kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan dalam tempoh perjalanan usia kita menuju kepada Allah itu, Allah permudahkan segala urusan kita, Allah bebaskan kita daripada segala belenggu kehidupan, Allah lepaskan kita daripada segala cengkaman duniawi yang ada ni, sehinggalah kita bertemu Allah dalam keadaan Allah redha dan kita redha, dan sungguh-sungguhlah minta kepada Allah mudah-mudahan dengan rahmat kasih sayang dia, kita yang berada di surau ini diberikan ganjaran syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan perbincangan kita melihat susunan hadis 40 hadis berkaitan OKU, susunan Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Mudah-mudahan bila kita meneliti untayan pengajaran daripada baginda Nabi SAW ini, yang paling utama kita terus merasa keterikatan kepada baginda Nabi SAW. Bila kita kenal tentang apa yang ditunjukkan, apa yang dibawa, kita tahu tentang apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu, mudah-mudahan di sana ada rangsangan untuk kita
perbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda. Nak dapat selawat dan salam, nak beramal dengan selawat dan salam ini, para hadirin sekalian, kita tahu setiap kali hari Jumaat kata baca inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang yang tak nak hafal, oleh kerana dengar tiap minggu Ustaz, dia terhafal automatik. Budak-budak dia mengajar tiap minggu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu tanda dekat nak habis khutbah. Tanda hujung yang dekat nak sembahyang. Mata terlelap waktu tu akan terbangkit, terbangun sedar. Tapi nak dapatkan amalan kita berselawat, kita sekali selawat Allah balas 10 kali selawat. Nak dapatkan selawat itu, nak beramal dengan selawat itu, para hadirin sekalian, kita kena usaha selawat itu supaya datang kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sayangkan seseorang, kita sukakan seseorang, kita sebut nama dia pun kita rasa suka, kita rasa senang. Kita suka seseorang, kita rasa teruja pada seseorang, kita sebut nama dia tu, dia akan rasa rasa. Tapi kalau kita tak kenal orang tu, kita tak tahu, jadi kita sebut dia pun kita rasa biasa. Jadi itulah antara tujuan bila kita bincangkan tentang himpunan-himpunan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, paling utama, paling mustahak biar terikat rasa kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian daripada itu, mudah-mudahan daripada perbincangan itu kita mengharapkan banyak manfaat daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambah-tambah lagi, suka saya lah ulang kat mana sekalipun, dalam banyak kesempatan yang ada pun, bila kita menyebut tentang perbahasan berkaitan dengan sudut pandang Islam berkaitan OKU ni, tujuan ini bukan sekadar untuk OKU itu sahaja semata-mata, tetapi untuk manfaat semua manusia. Sama lah juga bila kita bincang tentang perihal hukum hakam dalam Islam. Allah sebut wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan kamu jual beli dan diharamkan riba. Sebab orang yang tak faham tentang larangan riba dan galakan jual beli, dia kata sama je. Contoh mudahlah para hadirin sekalian, kita buat pinjaman loan kereta kan, sama je kena bayar sebulan. Walaupun kata sana adanya al-tijarah al-bay' tijarah sewa beli, sama ya macam buat pinjaman, bayar bulan-bulan. Tak bayar bulan-bulan, kena tindakan apa, tetap berhutang juga, sama hutang. Tapi di situlah orang kata halusnya Islam ini, macam mana nak jaga. Di sana adanya akad, di sana adanya orang kata adab-adab. Jadi nak faham itu semua kena orang kata melalui perbincangan sentiasa beringat. Jadi kerana itulah dalam perbincangan kita berkaitan dengan OKU ni, para hadirin sekalian, kita tak sama-sama faham bagaimana bila Allah menyebut Allah tidak melihat kepada rupa paras. Innallaha la yanzuru ila wa amwalikum. Allah tidak tengok pada rupa paras dan harta benda kamu. Kita semua tahu, kita semua faham perkara tersebut. Tapi nak lekat, nak reti betul-betul itu cabaran. Allah kata bahkan Allah melihat kepada hati dan amalan. Jadi tak nak tengok yang pada dalam hati, itulah cabaran ni para hadirin sekalian. Jadi di situ dah bila kita menyebut tentang perbahasan berkaitan OKU, yang orang yang Allah jadikan cacat atas apa juga sifat kategori dia pun, kita akan faham di situ sebenarnya yang Allah nak latih pada manusia hamba dia ni ialah membina jiwa yang sentiasa taqarrub, yang sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah jiwa yang sentiasa terikat dengan Allah Taala ni, dia akan bebas daripada segala sifat-sifat cintakan dunia, terikat dengan keduniaan, sama-sama dia pun. Jadi itulah harapan kita para hadirin sekalian. Dan insya-Allah pada malam ini kita mula hadis yang kelima. Kita teruskan dengan hadis yang kelima,
Yang mana hadis kelima ini penulis kita meletakkan di bawah tajuk larangan menganiaya golongan OKU. An Ibni Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mal'un man kammaha a'ma an tariq. Jadi maksudnya daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, adalah dilaknat mereka yang menyesatkan, iaitu memesukkan orang buta dari jalan laluannya. Hadis Musnad Imam Ahmad, nombor hadis 1875, hadis hasan. Okay. Hadis ini diceritakan, disebut oleh Ibnu Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas, sepupu kepada baginda Nabi SAW, anak kepada Abbas, bapa saudaranya baginda Nabi SAW. Ibnu Abbas ni duduk dengan Nabi SAW sejak kecil. Dan dia ni masa budak-budak, dan dipanggil dia al-Uya Mula, diajarkan macam-macam berbagai ilmu. Dan Nabi doakan kepada dia, Allah mafaqihu fiddin wa'alimna ta'wil wa'alimhu ta'wil. Nabi doakan supaya dia ni faqih dalam beragama dan boleh mentakwilkan ilmu. Sebab tu antara keberkatan daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas ini, satu ketika turun surah Iza Ja'a Nasrullah wal Fath, sahabat-sahabat Nabi bergembira tentang bila turunnya surah itu menggambarkan kebenaran pada Islam dengan dilengkap. Ajaran Islam itu lengkap. Dan bila Sayyidina Umar tanya pada Ibnu Abbas, dia sebab Ibnu Abbas ni tak girang, dia biasa, dia tak ada menunjukkan kegirangan dengan lengkap di Islam itu, dia tak ada segirang. Lalu ditanya kepada Ibnu Abbas, apa pandangan dia pada surah itu, bahawa kemenangan telah datang pada Islam. Dan dia sebut itu menandakan hayatnya Nabi SAW dah tak lama. Sebab lengkapnya risalah Islam, maknanya Nabi dah standby untuk dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh keupayaan mentakwil yang diberkat doa daripada baginda Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Jadi dalam hadis ini, Ibnu Abbas menyebut tentang suatu penyataan daripada Nabi SAW, iaitu bagaimana Nabi menegak kepada umat Islam, pada sahabat-sahabat dia untuk tidak memesukkan ataupun tidak membawa jalan yang lain kepada seorang sahabat, kepada sahabat yang tak dapat melihat, buta. Disebut sini guna al-a'ma, tidak dapat melihat. Jadi di situlah tindakan ni, maksud dia sengaja buat lagi. Patutnya jalan satu jalan yang betul, sengaja dia buat lagi, nak buat khianat. Nak buat khianat tu kadang-kadang nak suka-suka supaya bila bawa jalan jauh tu, contohnya nak pergi ke depan tu tapi bawa yang tak nampak ni satu rawa di kawasan. Pernah berlaku pada satu sahabat Nabi yang bila setelah zaman kewafatan Nabi SAW, dia bawa cerita, dia main itulah pada seorang sahabat Nabi yang buta.
Sahabat ni duk cari seorang yang dia tengah duk cari sebab dia nak marah. Sahabat ni yang buat khianat ni, dia bawa pergi depan Sayyidina Osman. Dia kata ni orang ni lah orang yang kau cari. Jadi sahabat tu pukul, tak tahu Sayyidina Osman. Dia seumpama tu lah kenakalan yang sebegitu yang Nabi tekan. Jadi tengok apa ulasan penulis kita ketika menguraikan hadis ini. Al-Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi, Al-Imam Munawi menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan menyesatkan orang yang buta adalah tentang tindakan seseorang yang memimpin orang yang buta lalu dipimpinnya ke arah yang salah sehingga menyebabkan orang buta tersebut terpesong dari tujuan asal. Dan dalam banyak-banyak peristiwa, contoh-contoh perbuatan kadang-kadang dia nak ulang alik ke masjid. Dan pastikan supaya perjalanan dia tu jadi Nabi tegak, supaya jangan dibawa merata ataupun jangan dibawa jalan yang jauh, supaya dipermudahkan. Kadang-kadang bukan nak gurau, memang sengaja nak buat, itu dia tegak. Perbuatan seperti ini dilaknat kerana menzalimi orang lain. Itu disebut oleh Al-Imam Al-Munawi. Maknanya perbuatan yang buat ni sengaja nak datangkan kesulitan pada seseorang tu, bukan untuk gurau semata-mata lah. Ini memang nak datang nak menyusahkan dia, itu yang dilaknat. Hadis ini juga adalah satu teguran yang keras daripada Rasulullah SAW supaya kita tidak melakukan kezaliman kepada setiap manusia, apatah lagi golongan yang mempunyai kelainan upaya ataupun kurang upaya. Paling kurang para hadirin sekalian, sikap sebegini Nabi tegah kepada orang Islam supaya setidak-tidaknya menggalakkan seseorang yang disifatkan cacat ataupun kurang upaya, dia tak rasa sendiri untuk datang untuk bermasyarakat. Dalam konteks kita, budaya kita ni, para hadirin sekalian, budaya kita orang Melayu. Kalau zaman-zaman dulu dah, zaman dulu, sekarang ni masih ada, tapi benda tu berkurangan. Kadang-kadang datang, macam biasa kita orang bila buat program ziarah, pasal tak datang surau, dia kata, benda suka nak datang surau, datang masjid. Tapi bila datang masjid, datang surau tu, kalau yang bertongkat, dia keluar masjid surau, tongkat hilang. Kalau yang jenis yang kaki tak ada tuan. Ada kadang-kadang yang kita pakai kursi, pakai kaki palsu tu. Kan dia pakai kaki palsu sampai ke masjid, dia kena cabut kaki dia. Sampai ke masjid, sampai kat luar tu, dia pun mengesok masuk. Budak-budak, dia suka main kaki tu. Dia jadi satu permainan. Apa kaki ni? Kaki dia cabut, Dia buat main. Jadi orang tanya soal apa, dia tu suka datang masjid, tapi bila datang masjid, datang surau, tu buat lagi kaki. Jadi perkara-perkara ni lah yang sangat ditegah oleh baginda Nabi SAW supaya takdir Allah yang menimpa dia tu, dia tidak rasa berat. Dia tidak rasa sesuatu yang sangat memberatkan pada diri dia sehingga dia rasa terbeban, sehingga dia jauh daripada beramal Islam. Dan disebut juga kelainan upaya adalah suatu ujian dan rahmat buat kita semua. Atas sebab itulah kita dapati Rasulullah SAW sangat menyantuni golongan seperti ini. Baginda bukan sahaja membantu mereka memenuhi hak mereka, bahkan menunaikan, bahkan mendoakan keberkatan buat mereka. Ujian para hadirin sekalian. Kadang-kadang dia pun dah sebut pada seseorang yang ditimpa ujian, tak kira dah atas ujian yang ada tu, ujian dia sebagai OKU ke ataupun apa sahaja ujian kesusahan, ujian kesulitan, kadang kita nak sebut kepada dia tu bersabar. Dia bukan bagi orang yang kita yang tak kena, kita mudah nak sebut bersabar. Tapi orang yang menempuh ini, dia bukan benda satu yang mudah.
Sebab itulah kadang-kadang bila kita berhadapan orang yang berhadapan dengan ujian, berhadapan dengan dia pendekatan yang ampuh, pendekatan yang apa dia sebut psikologi dia. Orang yang didik kita damping dulu. Kadang kita buat program ziarah, kita nak ajak OKU ni ataupun ajak orang yang jauh dengan masjid surau ni. Kadang-kadang bila kita buat ziarah, kita sekadar nak datang, orang kata nak bina repo dulu orang kata. Nak bina orang kata, bina hubungan. Kadang-kadang orang ni bila dia dalam keadaan yang macam-macam sebab. Mungkin kerana juga cacatan tu satu, kedua dia kadang susah, sulit, macam-macam. Akhir dia tak datang masjid, tak datang surau. Datang orang-orang yang bila kita bawa program bersama, ajak sekali orang kata jaga kuasa masjid ataupun orang baik lah. Kita bukan nak ajak dia serta-merta ke surau ataupun ke masjid ataupun bersama masyarakat. Tetapi kita buat ziarah tu untuk dia rasa dulu betapa orang baik memperhatikan dia. Oh, punya orang masjid, orang datang kat aku. Cukup tu dulu, kita ulang sampai satu tahun, satu ketika dia rasa. Baru bila dia rasa ada orang lain bersama dia, baru kita slow cerita tentang ujian. Sebab nak keluarkan, orang kata cara fikir bahawa hidup kita ni adalah ujian pada orang yang diterima, yang kena ujian customer yang mudah, para jemaah sekalian. Sebab itu yang disebut tentang, pernah Nabi sebut inna sabru sarmatul huda. Kita kata sabar ni, masa bila yang disebutkan sabar dalam ujian? Waktu pernah berlaku satu ketika, seorang perempuan dia timpa bencana kematian suami, kematian ahli keluarga dia. Dia merata orang dulu kan, sebelum establish Islam, seluruh Islam tu orang kata dihayati sempurna, dianuti. Dia sikap jahiliah ni, style orang jahiliah ni, bila berlaku bencana, bila berlaku kelukaan, dia sedih melampau, dia buku-buku apa semua. Jadi dia merata. Nabi pun datang kat dia dan datang nak meredakan hati dia. Nabi menasihatkan supaya bersabar dengan ujian Allah Ta'ala. Dia pun balas, senanglah kata ni. Dia tak pasal yang sebut tu ialah baginda Nabi SAW. Lalu Nabi pun ada kalau macam tu, Nabi tinggalkan dia sekejap. Kemudian orang tanya dia, bila dia dah lega, dia dah reda tu, orang tanya, tahu tak siapa yang datang tadi? Aku tak kenal. Itulah Nabi, itulah Muhammad Rasulullah SAW. Bila dia berasa macam tu, para hadirin sekalian rasa malu. Sebab respon dia kepada nasihat Nabi itu juga selain. Dia pun mendatangi Nabi, minta maaf itu Nabi sebut. Sabar ialah sabar pada waktu awal kita menerima sesuatu musibah. Bila kita menerima satu musibah, macam mana reaksi kita berhadapan dengan musibah tu, waktu dan tu yang disebut tentang kesabaran. Sabar ni kita menahan diri daripada react berlebih-lebihan. Bukan tak boleh bereaksi, bukan tak boleh respon. Tapi sabar ni kita kawal diri, kontrol diri supaya diri tidak berlebih-lebihan. Jadi yang itu dalam Islam, didikan Nabi sebegitu, para hadirin sekalian. Sebab itulah bila disebut tentang ujian, tegahan Nabi kepada orang kata mengkhianati ataupun menganiayai golongan yang lemah ini, supaya dia tidak merasakan dia mampu, bukan tak rasa ujian tu berat, dia rasa ujian berat, tapi dia rasa mampu untuk menanggung. Kan biasa saya sebut para hadirin sekalian, ujian ni Allah datangkan pada setiap kehidupan manusia. InsyaAllah setiap daripada kita akan tempuh ujian, wajib tentu akan tempuh. Cuma tahap ujian tu dia berbeza, dia antara seorang dengan seorang yang lain, dia berbeza. Dan Allah kalau dia nak hadiahkan, dia nak bagi keimanan, dia nak naikkan darjat seseorang tu, Allah boleh bagi ujian tu sampai 3 peringkat. Kok di kalangan kita para hadirin sekalian menerima ujian sampai ke peringkat ketiga tu beruntung. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu sangka akan masuk syurga tanpa kamu diuji?
Sebab Allah nak uji manusia ni sebab dia ada dua sebab. Ya'lamillahu alladhina jahadu wa ya'lamis sabirin. Dua sebab. Allah uji manusia sebab kamu nak tengok siapa yang bersungguh-sungguh. Dan kedua, Allah uji manusia. Kadang-kadang kalau kita nak lebih faham para hadirin sekalian, bahasa Allah Ta'ala, Allah ni dia zat yang maha agung. Dia Rabb, Rabbul Alamin. Seluruh alam ini Allah yang mentadbir. Kadang-kadang Allah nak jadikan kita ni dekat dengan dia. Biasa kalau sekali saya sebut, orang kata geng dengan geng-geng Gen Z, orang kata ujian tu nak bagi lebih faham tentang suasana kehidupan kita sekarang. Kita kata Allah sebenarnya nak balut. Allah datangkan ujian sebab ujian ni berat. Jadi Allah balut manusia supaya manusia itu dekat dengan dia. Allah nak tahu bila dibalut manusia dengan ujian ni, tahap kesungguhan ni kat mana, kesabaran ni kat mana. Sebab tu para hadirin sekalian, bila ulama bincang hasibatum an tadkhulul jannah, ayat Baqarah 214, Ali Imran 142, boleh tengok, boleh rujuk. Sebab apa disebut jannah kat situ? Jannah itu bukan hanya sekadar syurga di akhirat sana. Sebab jannah ni dalam Arab, dia juga merujuk kepada kebahagiaan yang maksimum ataupun puncak kebahagiaan yang boleh dicapai oleh manusia dalam hidup ini. Kan orang Arab ni yang disebut kaya, betul-betul kaya ni, bukan sekadar ada harta yang banyak. Orang yang bertuah di kalangan Arab ni betul-betul yang dikatakan bahagia, yang dikatakan luar biasa, dia mesti ada jannah. Jannah ni para hadirin sekalian, maksud dia orang yang ada kebun, dalam kebun tu ada air nadi, ada anak sungai. Kalau orang Arab ni, kalau dia dapat ke tahap tu, dia betul-betul berjaya tu. Jadi yang tu Allah sebut, ulama bincang dalam konteks kehidupan kita kat dunia. Sebab nak beri faham bahawa iman dan keimanan dan ketakwaan bukan hanya reflect pada kehidupan di akhirat, tapi dapat di dunia. Kalau kita jaga tekad keimanan dan ketakwaan kita, faedahnya akan dapat kat dunia ni. Kan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini sebab kita nak kata nak merangsang saya yang berkongsi, para hadirin sekalian yang mendengar, nak rangsang kita semua. Al-Quran tidak beri janji yang kita kata betul. Al-Quran itu bimbingan yang kita yakin pasti untuk akhirat. Satu, Al-Quran adalah untuk bimbingan, guideline, manual untuk kehidupan dunia yang bahagia dunia. Al-Quran bagi. Sebab tu keimanan dan ketakwaan, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, janji Allah Ta'ala makhrajah untuk dia, jalan keluar kepada segala kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki benda-benda yahtasib ni, benda yang tak kita tak terkira kita. Tak terkira, kita tak uncalculated. Itu. Kita sangka satu tahap. Dengan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, keberserahan kita kepada Allah Ta'ala, Allah bagi lebih. Kita tak sangka pun, unmeasurable. Jadi yang tu bila dia sebut tentang ujian, bila Allah sebut tentang ujian, Allah mulakan tentang hasibatum an tadkhulul jannah wa lam ya'lamillahu alladhina jahadu wa ya'lamas sabirin, dalam ayat Ali Imran. Maksud dia nakkan kejayaan tanpa diuji. Allah nak uji siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang kata bersabar. Di situ, kat situ. Tuan-tuan, para hadirin sekalian, kita tengokkan contoh bagaimana yang menemui aliran elektrik kan. Biasa zaman sekolah, setelah mencecah ribuan kali baru dapat contoh elektrik. Macam mana orang yang menciptakan kapal terbang, macam mana dia jatuh berkali-kali. Nak tunjukkan bagaimana janji Allah dalam Al-Quran, bila kita bersungguh dalam sesuatu dengan kesabaran, kesungguhan dengan kesabaran, Allah akan bagi kejayaan tadi itu. Jadi disitulah dalam konteks hadis kita yang kita bincang.
Kita nak rangsang orang keliling, termasuk yang kita bincangkan orang yang Allah uji dengan apa? Dengan kecacatan ataupun kelemahan yang berbagai. Kita nak, Nabi larang kita mengolok-olokkan ataupun mengkhianati dia supaya dia mampu tadi tu, mampu untuk menghadapi ujian jahadah dengan sungguh-sungguh dan dengan sabar. Jadi itu latihan-latihan yang ada dalam yang diberikan dalam Al-Quran, yang diberikan, yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, itu sangat-sangat praktikal. Sebab tu para hadirin sekalian, kita contoh dalam 3 tahapan ujian dalam surah Baqarah mulai dari 214. Allah sebut masalhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Saya suka ulang-ulang benda ni para hadirin sekalian, sebab biar kita ada kesediaan. Bila kita nak mengharapkan dekat kita dengan Allah Ta'ala, Allah akan bagi ujian tahap begitu sekali. Tahap ujian yang simple-simple. Bila kita rasa simple tu, kita boleh lepas. Contoh paling biasa saya guna kat malam ni, datang solat pada jemaah. Alhamdulillah, boleh sembahyang jemaah. Surah kat bawah datang, tak miss sembahyang jemaah. Standby, akan datang ujian yang kedua, makin berat. Dia akan datang kesulitan-kesulitan sampai yang orang kata baksa ujian biasa. Kemudian torok hujan yang kita rasa solat berjemaah tu memberatkan kita. Dan yang ketiga, bila yang solat jemaah tu kita rasa berat, kita pun atasi, kita rasa lepas. Datang hujan yang ketiga, zulzilu. Solat jemaah tu kita rasa menyusahkan, rasa tak padan. Hampir kita rasa tak ingin sembahyang jemaah pun tak apa. Sampai tahap tu, bila kita lawan perasaan tu, lawan halangan tu, kita dapat, orang kata zulzilu tu goncang betul-betul perasaan kita. Itu yang dia seorang budi ke apa-apa, dia rasa hidup dia dah tak apa-apa, dah fena. Jadi para hadirin sekalian, kalau itulah antaranya yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Mungkin orang kata kita boleh ambil sedikit. Tuan-tuan tengok surah Isra. Surah Isra ayat akhir. Dia ada satu doa yang Nabi pernah ajarkan kepada sahabat. Sahabat ni, kalau bahasa kita sekarang ni, dia kata kemurungan. Dia hilang rasa yang punca. Nabi ajarkan kepada dia, tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Walhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulm. Ayat akhir surah Al-Isra. Cuma ayat akhir surah Isra tu dia tak ada tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Dia boleh alhamdulillah terus, tapi dia sambung kat situ. Tak tenang amalan. Dalam kadang-kadang kalau budak pondok dia jadi imam, lepas solat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia akan baca disebut ni, dia sebut alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulm wakabbirhu takbira. Itu biasa. Tapi yang satu lagi yang sabit dengan apa yang Nabi SAW baca, amalkanlah doa itu, tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Aku berserah kepada tawakkaltu 'alal hayyil ladzi, kepada zat yang tidak pernah mati, yang hidupnya tidak ada kematian, Allah Ta'ala. Walhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Bersyukur kepada dia Allah yang tidak beranak. Maknanya kita berserah kepada Allah yang tidak sifat dia tak sama macam manusia. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, yang tidak ada sekutu. Waliyyun minaz zulm, yang zat yang tidak ada pada kelemahan pada dia, sehingga dengan kelemahan tu dia kena bergantung pada lain, tak ada. Sedap dahsyat doa tu para hadirin sekalian. Jadi amal. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Yang tu tak ada dalam surah Al-Isra. Walhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Itu dari surah Al-Isra. Amal. Sebab
Kalau kita mengharapkan hidup kita ni mendapat rasa kasih dengan Allah Ta'ala, insya-Allah kita akan diuji. Jadi kita kena bersiap sedia ujian. Maknanya macam orang belajar silat lah, para hadirin sekalian, dia berlatih silat tu supaya bila berhadapan dengan keperluan, badan dia tegak sendiri. Kita latih dengan zikir, latih dengan orang kata, latih dengan segala macam bacaan doa, supaya pada waktu kita Allah uji kita akan rasa ujian tu berat, tapi kita mampu hadapi. Nabi Ayub dia rasa sakit tu sakit. Dia rasa pedihnya ditinggalkan isteri, kematian anak, akhir ditinggalkan isteri. Dia rasa sakit. Tapi dengan kedekatan dan tarbiyah yang Allah datangkan pada dia, akhirnya dia mampu doa. Ya Rabbi inni massanya dhurru wa anta arhamur rahimin. Itu doa juga para hadirin sekalian. Boleh amalkan. Dengan orang kata dengan keadaan dia yang ditimpa penyakit sebegitu, kesulitan, harta benda yang hilang serta merta, dia boleh berdoa. Inni massanya dhurru wa anta arhamur rahimin. Dia merintih pada Allah, ya Allah, sesungguhnya terlalu aku terderita. Inni massanya dhurru wa anta arhamur rahimin. Engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sebab itu para hadirin sekarang dari jam sikit. Imam Ibn Jauzi dia ada buat satu pendekatan. Bila kita berhadapan dengan kesulitan, macam mana nak hadapi kesulitan tersebut? Antaranya disebut hadapi kesulitan tersebut dengan bahasa kita sekarang dengan kaedah objektif. Objektif ni maksudnya macam mana para hadirin sekalian? Katakanlah kita berjumpa dengan kawan kita yang berhadapan dengan kesulitan. Kita boleh kata pada dia, sabarlah ni ujian. Kita boleh fikir untuk dia pula, sepatutnya kena buat apa. Jadi Imam Ibn Jauzi mengajarkan kepada kita, bagi kita yang berhadapan ujian, pemikiran tu kita kena masuk dalam pemikiran kita sewaktu kita diuji. Dan ni hanya boleh dibuat bila kita dapat latihan tadi. Nabi Ayub dalam keadaan dia berhadapan dengan segala macam kesulitan, penyakit dan kehilangan harta benda tu, dia maintain, dia boleh berdoa. Inni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Itu berdoa tu besar tuan-tuan para hadirin sekalian. Boleh tengok dalam Suratul Anbiya, ayat daripada 82 sampai 86. Situ ada kisah Nabi Ayub, kisah Nabi Nuh, yang doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bagaimana Nabi Nuh dalam perut ikan tu, dalam keadaan Al-Quran cerita memang dah tak ada bayangan lain. Dalam perut ikan tu gelapnya, dah tak ada punca lain. Yang Al-Quran sebut adalah Gham ni maksud hilang habis, tak ada tempat lain dah. Datang zikir dia, penyerahan yang bulat kepada Allah Ta'ala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amal para hadirin sekalian. Zaman belajar dulu kan, kita doa ni supaya tujuan dia untuk skor je sebenarnya. Tapi bila hidup makin dah nak dekat kematian kan, baru kita jumpa belajar dengan itu. Sebenarnya benda ni bukan kali itu, kali dia sebenarnya untuk kita berhadapan dengan ujian duniawi supaya kita tidak hilang fokus. Kita orang Islam ni jangan hilang fokus. Kehidupan kita sebenarnya ialah akhirat sana. Kadang-kadang bila kita berhadapan dengan ujian atas dunia ni, kita rasa dunia ni habis. Hilang, kita tak ada apa-apa. Sebab tu hari yang sekarang bila saya buat program UKU, bila kita didik, kita buat program-program, kena ingat satu dia. Cacat atas dunia ni ada penyelesaian. Paling pun kalau dia dekat Kasmaria, dia sehoza, dia minta bantuan. Nah, tapi kalau kita cacat kat akhirat, nak ada kat siapa dia? Kita asal-asalnya bangun, bangkitkan daripada kubur, tiba-tiba mata tak nampak. Bangkit daripada kubur tu, tiba-tiba tangan tak ada, kaki tak ada. Macam mana waktu tu kata? Kat dunia ni boleh dengan smartphone, boleh minta bantuan, boleh, simple lagi. Kalau dekat akhirat, berlaku macam tu nak boleh.
Sebab itu para hadirin sekalian kita buat program-program sebegini sebab kita nak tunjukkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas itu adalah manual yang sebenar-benar, kata petunjuk yang betul-betul, tinggal ikut. Cuma macam mana nak ikut tu lah kita kena banyak belajar, kena banyak mengadap tubuh supaya kita boleh faham. Sebab apa? Dah jadi susah, dah miskin kita ni, tiba-tiba pula datang kesulitan tu, orang tipu lah lagi, dah macam tak ada orang lain. Sedangkan kita ni tak pernah mencuri, tak pernah kianat orang pula tipu kita. Sebab ujian tadi tu para hadirin sekalian, Allah uji manusia ni sebab Allah nak tengok kat mana kesungguhan kita, kat mana kesabaran kita, sebab Allah nak angkat. Angkat bukan hanya kerana nak bagi syurga, tak. Tapi Allah nak bagikan kekuatan di dunia ini supaya kita dapat rasa hidup dunia ini. Jadi itulah para hadirin sekalian, kata bila kita bincang tentang perihal takdir Allah atas kehidupan kita atas muka bumi, banyak perkara-perkara penyelesaian dia, jawapan-jawapan dia semua ada dalam Quran. Semua telah dilihat lagi, semua telah ditempuh oleh mereka yang terdahulu. Nabi SAW bagaimana dia ni, Allah nak tunjukkan genuinnya dia ni, baginda ni mendapat bimbingan daripada Allah Ta'ala. Tak boleh baca bumi, supaya kalau datangnya wahyu tu nanti tak ada persoalan. Muhammad ni sebab karangan dia nak karang macam mana sebab dia bumi. Fitrahnya manusia, kecenderungan manusia nak tengok benda-benda yang melawakan. Nabi memang masa zaman dia di rumah Halimah Sa'diyah dia dibesarkan. Dan waktu-waktu tertentu dia nak tengok macam mana program waktu remaja dia bila dia balik ke Mekah tu, macam mana dikatakan program kata kalau bahasa kita joget lambak. Nabi dah tengok, tapi bila dia nak masuk pada kawasan kita terlelap. 3 kali Nabi try. Bila dah di kelai dia faham, dia tak boleh. Tapi kita nak faham itu semua para hadirin sekalian, kita kena faham jiwa-jiwa manusia, kena belajar, kena tengok daripada Quran. Sebab Allah dah bimbing satu. Jadi ini bukan satu benda yang mudah, melainkan kena sentiasa berada pada kata peringatan, memperingat yang tulis sebenarnya tazkirah. Sebab kita ni siapa kita pun dia mudah lupa. Kadang-kadang bila mudah lupa tu, Allah nak ingatkan kita, dia pun panuh dengan segala macam ujian, orang datangkan segala kesulitan supaya kita ingat balik pada Allah SWT. Jadi itulah para hadirin sekalian, dalam ruang ni kita habis ke hadis ke-5 ni, insyaAllah pada masa akan datang bulan depan kita ambil hadis ke-6. Hadis ke-6 ni berkaitan dengan kemuliaan golongan uti. Ini pun penting juga ni. Sebab apa kata kita nak keluar pemahaman macam mana sebenarnya yang disebut ukir ahli syurga tu sebenarnya macam mana. Tak semua asal ukir ahli syurga, tak. Cuma dia kata laluan pergi syurga tu Allah permudahkan. Tapi tak kena, tak boleh ambil take for granted, mentang-mentang Allah permudahkan jadi lalu tak jadi. Kita bincangkan pada bulan depan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana ighfir qulubana bi nuri hidayika wa ta'ala bi syamsika abadan. Allahumma arina haqqan haqqan wa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan wa warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum.